Okey, Assalamualaikum Anan. Okay, nama cikgu, Cikgu Uzair. Anan hari ni sihat? Sihat. Okey, Anan semangat ni hari? Semangat. Okey, so jadinya untuk kelas pada hari ini, Cikgu Uzair nak ajar Anan untuk pergerakan asas. Iaitu pergerakan asas ni cikgu akan tunjukkan 4 pergerakan asas, iaitu yang pertama berlari, dan yang kedua horizontal jump, dan yang ketiga skip, dan yang keempat adalah slide. Okey. So jadinya seperti yang Hanan nampak, so dekat sini cikgu telah set up iaitu stesen permainan, yang di mana Hanan kena buat lakuan pergerakan asas tu di setiap stesen yang telah disediakan lah. Okey, jadinya sebelum cikgu nak memulakan lakuan tersebut, cikgu ingin tunjukkan Hanan pada Hanan, iaitu video lakuan pergerakan asas tu lah. Okey, yang pertama, berlari. Okey. Yang ini video skip. Ini slide. Okey. Dan ini yang terakhir sekali adalah jump. Okey, ini adalah horizontal jump. Okey. Kat sini setelah Hanan tengok video ni, Hanan faham tak pergerakan-pergerakan tu? Nampak tak? Nampak? Okey, sekejap lagi kita akan lakukan pergerakan asas tersebut lah. Okey. Fasa perkembangan. Okey, tadi cikgu pun telah tunjuk video berkenaan pergerakan asas kepada Hanan. Okey, kat situ Hanan dapat gambaran lah berkenaan pergerakan asas, iaitu 4 pergerakan asas yang cikgu sebut tadi. Yang pertama berlari, yang kedua horizontal jump, yang ketiga skip, dan yang keempat adalah slide. Okey, jadi sekarang ni kita akan buat tunjukkan amali lah kepada saya. Cikgu akan tunjukkan amali kepada Hanan, yang mana bila cikgu lakukan demo kepada Hanan, selepas itu Hanan akan lakukan lakuan tersebut. Okey. Okey, yang pertama, so kat sini kita cikgu gelarkan dia ialah stesen permainan lah, yang di mana yang stesen pertama markah biru ni iaitu Hanan kena berlari. Okey, untuk berlari Hanan kena lari. Okey. Okey, untuk stesen yang kedua, Hanan perlu melakukan horizontal jump. Cara lakukan horizontal jump, Hanan perlu membengkokkan lutut dan tangan kena hayun. Terumpat. Darat. Cepat lagi. Okey. Faham? Stesen yang ketiga, Hanan perlu lakukan lakuan skip. Okey, lakuan skip ni Hanan kena angkat Hanan punya lutut sebaris dengan pinggang Hanan. Okey. Sebelah. Dan juga hayunan tangan mestilah berlawanan dengan kaki yang dikeluarkan. Sini. Okey, cikgu tunjuk, nanti Hanan akan buat ya. Okey. Sini. Skip. Okay, untuk stesen yang terakhir, yang di mana stesen terakhir ni gerakan asas ataupun lakuan, Hanan perlu lakukan slide. Dia menggelosor gini. Okey. Okey. So cikgu akan tunjukkan demo kepada Hanan, dan selepas ini Hanan akan lakukan lakuan tersebut. Okey, slide begini saja. Jangan buka. Okey, Hanan faham? Cikgu pun dah tunjukkan demo kepada Hanan. Lepas ini Hanan akan lakukan lakuan tersebut dengan sebanyak
percubaan sebanyak 3 kali. Okey. So Anan akan lakukanlah lakuan yang pertama berlari, yang kedua horizontal jump, dan yang ketiga skip, dan yang terakhir adalah slide. Okey. Kaki yang angkat tu. Okey, mula. Okey. Yang terakhir slide. Okey, buat slide. Okey. Okey. Itu patah balik. Okey, pertama lari mula. Okey, yang kedua horizontal jump. Mula. Okey. Yang ketiga skip. Angkat kaki. Okey, Anan, semula. Sini, cikgu tunjuk. Okey. Kaki keluar mesti turun. Kena berlawanan. Kalau macam ni, robot jadinya. Okey. So maknanya awak kena keluarkan kaki berlawanan. Okey. Mula, buat sama cikgu. Robot, sekali lagi. Okey. 1, 2, mula. Okey, tak apa. Okey, yang terakhir slide. Mula. Okey. Okey, tak balik. Horizontal jump, cepat. Okey, pandai Hanan. Okey, yang ketiga, skip. Okey, mula. Okey, dan yang keempat, slide. Okey, pandai Hanan. Okey, so jadinya ini adalah empat pergerakan asas yang Hanan telah berjaya lakukan. Okey, nampaknya kat sini cikgu pun dah tunjuk pengenalan berkenaan pergerakan asas lah, yang di mana pergerakan asas ni dia panggil pergerakan lokomotor, iaitu pergerakan lokomotor ni dia bergerak dari titik A ke titik B. Kalau nak senang faham, pergerakan dari satu tempat ke satu tempat. Okey. Okey, nampaknya cikgu pun tadi dah tunjukkan di fasa perkembangan yang mana empat pergerakan asas tadi kepada Hanan. Okey, pergerakan asas yang pertama adalah kita berlari. Okey, lepas tu yang kedua kita horizontal jump, lompat. Okey, dan yang ketiga kita skip. Dan yang keempat kita slide. Okey, jadi disebabkan cikgu pun dah tunjuk cara lakuan lokomotor tadi, jadinya kat sini cikgu akan perkenalkan Hanan kepada permainan kita, iaitu kita sekarang berada di fasa kemuncak yang di mana kita akan bermain game. Awak suka main game? Suka? Okey, jadinya kat sini cikgu bagi nama permainan ni adalah gerak ceria. Okey, yang di mana untuk marker warna oranye tu Hanan perlu bawa dan letakkan kepada ruang tengah yang telah disediakan. Okey. Untuk yang pertama, Hanan kena berlari. Letak balik marker ni ke dalam ruang tersebut. Patah balik pun Hanan kena lari. Okey. Dan yang kedua, Hanan kena lompat. Horizontal jump tadi. Sama juga. Angkat, letak
tak, patah balik pun sama, kena lompat. Dan yang ketiga, Hanan kena skip. Okey. Dan yang keempat, Hanan kena slide. Letakkan marker tersebut ke dalam ruang yang telah cikgu sediakan. Okey. Okey, sekarang kita akan main permainan ni. Okey, dan cikgu nak Hanan aplikasikan yang telah cikgu tunjuk tadi ke dalam permainan gerak ceria ini. Okey. Okey, sekarang kita akan lakukan larian. Okey, mula. Okey. Okey, kita sana. Okey, dan ini Hanan perlu letakkan dengan lakuan horizontal jump. Okey, mula. Okey. Okey. Kita balik. Okey. Yang ketiga, skip. Okey, mula. Pandai Hanan. Okey, patah balik. Okey, pandai. Okey, yang terakhir slide. Okey. Okey, patah balik. Okey, pandai Hanan, hebat Hanan. Okey, sini Hanan. Okey, jadinya cikgu nampak Hanan berjaya lakukan 4 lakuan tersebut. Okey. Nampaknya sedikit sebanyak Hanan faham berkenaan lakuan berlari, lakuan horizontal jump, lakuan skip dan juga lakuan slide. Okey. Okey, jadinya cikgu pun telah selesai untuk sesi pengajaran dan juga pembelajaran pada Hanan berkenaan lakuan lokomotor, iaitu cikgu memperkenalkan 4 lakuan lokomotor. Yang pertama, berlari, yang kedua, horizontal jump, dan yang ketiga, skip, dan yang terakhir, slide. Okey, sekarang cikgu nak tanya, keempat-empat lakuan motor ni Hanan faham tak? Faham? Okey. So, lakuan motor ni dia pergerakan dari titik A ke titik B, betul tak? Betul. Okey, nampaknya Hanan pun berjayalah membuat lakuan tersebut. Tapi dengan lakuan ataupun usaha yang lebih, Hanan dapat lakukan lakuan tersebut dengan teknik yang betul. Okey. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.